Masa Nabi duduk dengan siapa? Nama ibu susu dia. Ingat tak? Dia Sa'diyah. Kan nama dia sekarang. Kan nama Sa'diyah. Halimah nama dia. Ingat Halimah. Sa'diyah bukan nama dia. Sa'diyah ni adalah keturunan dia. Dia ni daripada puak Bani Sa'ad. Orang Arab ni kalau puak keluarga tu keluarga Bani Sa'ad, maka anak beranak tu dia kalau puang dia panggil belakangnya As-Sa'diyah. Faham? Dia gitu. Nama dia Halimah. Halimah. Halim, perempuan laki-laki yang lemah lembut. Kalau buta merbuta, Halimah, perempuan yang lemah lembut. Itu tujuan, maksudnya baik. Jadi masa duduk dengan bonda susu ni lah, tengah bermain dengan budak-budak, tiba-tiba datang dua orang laki-laki pakai serba putih. Bukan serba biru, serba putih. Pakai dengan serban putih, dengan jubah putih, takat Nabi. Masa tengah cek duk main, takat Nabi perebah, belah perut, belah dada. Kawan-kawan hok tengok ni darah tubik kembur, lari balik. Takut tang. Kalau kita tengah main dang kawan-kawan tau. Tiba-tiba mari orang lelaki gerak belah dada berkembur darah. Nak tunggu situ. Nak sayang buah haji. Dah memang tembak tau. Main apa belah dada gitu. Jadi balik berlari-lari khabar Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh. Khabar. Jadi bonda susu ni, nama dia Halimah Sa'diyah ni, suami dia Sa'ad. Pergilah berlari-lari dah, bukan anak dia. Anak Aminah, cucu Abdul Muttalib. Anak saudara Abu Talib. Kau perak Mekah, Tan Sri Mekah. Jangan main-main. Kalau mati kau. Pergi tengok Nabi dalam keadaan pucat lesi. Tak ada darah, pucat. Di dada ni bekas orang belah. Parut ada. Baik serta merta. Rupa-rupanya Nabi cerita dua orang ni malaikat. Belah dada, wak keluar hati, basuh dengan air zam-zam di dalam bekas yang diperbuat daripada daripada surga. Bersih hati Nabi, syaitan tak boleh masuk. Sebab tu Nabi-Nabi dia maksum. Maksum maknanya dipelihara oleh Allah daripada salah dan silap. Kita tak maksum kerana kita tidak dibersih dada kita. Ada dulu orang belah dada kita? Ada. Sunat kan? Ada. Tu nak bersih najis lain kat tu. Belah dada tak lagi, maka kita kena bersih sendirilah. Tugas kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bertuahlah mereka yang membersihkan hatinya, dan rugilah mereka yang membiarkan hati itu berkarat, kotor dan sebagainya. Jadi Nabi tak payah bersih dah. Kita kena bersih. Bersih dengan buat kerja-kerja amal soleh. Bersih dengan zikrullah. Bersih dengan istighfar. Itu cara ni. Kalau bersih baju, mestilah kena ubur sabung. Baju kotor, ubur sabung. Lepas ubur sabung, ubur. Kalau kotor tu tak langgar ubur, keluar. Cak dua ekor burung pipik. Barulah putih berseri. Putih berseri. Nak suruh lembut pula baju. Letak soft lang. Berebut dan meding. Faham tak? Siapa troli penuh. Troli tu kat besar tu pun penuh. Cari pahannya laki aku. Kambuh lah troli. Faham tak? Banyaknya barang beli. Maka kalau hati kita tak buh sabung, tak buh kelorak, kotor. Hati kita kotor dia baju kita. Betul tak? Baju kita akan 2 hari basuh dah. Ubur sabung kau dah ada ubur sabung tak apa dah. Bukan gloli laicau. Wak gisu air 2 hari. Siap dengan kelorak ubur. Bukan berenang laicau Tok Imam. Kalau Tok Imam main laicau lah ya, tubik surah berenang laicau, debung. Tu bila berenang dalam air lokang. Benda sabar. Dalam tak kotor pun bubur kelorak, bubur sabung. Dah kali tiba-tiba hati kita banyak mana buat dosa. Dah puluhan tahun dah. Itang legang, tiba-tiba dak sabung, dak basuh, dak rendang kelorak. Tu lah. Jadi
biarlah kita bersih hati. Nabi dibersihkan hatinya dengan jalan dibelah dada. Kita hak tak belah dada ni umat, pakat-pakat bersih sendiri. Jangan makan hak haram. Jangan bila dengar ada seorang pembesar buat makan apa semua, pakat pergi jember makan belaka. Kalau sumbernya daripada yang haram, maka jadilah perut kita gelak gubuk, hati kita gelak gubuk. Ni wak lapar umat. Ada orang yang buat makan 2-13 ekor kurban, padahal kaki bahang bitih, kaki lebong projek, kaki zoling hak orang. Kabel tu kabel sini, hak tak sepatut boleh jadi boleh ke dia. Buat makan berebu rakyat pergi makan. Tak fikir dah kesang daripada makanan yang haram. Kalau harta rakyat dia guna. Tak saja kita gelak hati. Kalau kita tak sengaja makan haram, tak dosa, tapi hati tetap gelak. Hati tetap gelak walau tak sengaja. Sebab hati kita macam kain putih. Kita sengaja cuah cat hitam-hitam tak je. Dan kalau kita tak sengaja sepak hitam tak. Sepak cat hitam kena di kain putih hitam tak. Hitam juga tak sengaja pun. Dia gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja diutus untuk manusia, bahkan sekalian alam. Apa jua dalam kehidupan kita, jangan beri bercanggah dengan Rasulullah. Jangan beri bercanggah. Cari makan, tak ada masalah. Mu nak berniaga, besar ni berniaga. Mu nak jual kapal selang. Ataupun nak kerja, nak jual gajah. Kau pandailah, projek 800,000 juta, tak ada masalah. Jangan langgar hukum. Kita ni Islam, maksudnya tunduk menyerah kepada hukum Allah. Allah kata haram, haram. Allah kata halal. Allah kata jangan, jangan. Manusia kehilangan ni Allah kata